Hello guys, welcome back to Bongkar Seram Channel guys. Terima kasih kepada seorang semua yang dah menyokong kita orang, dah subscribe kepada kita orang. Dia sangat berterima kasih kepada korang semua yang dah subscribe sebab korang dah menunjukkan sokongan kepada Bongkar Seram Team dan channel ni juga. So, hopefully kali ni untuk yang baru sampai kat channel kita orang, Des minta untuk korang subscribe juga. Jangan lupa untuk tekan lonceng notification ya untuk korang dapatkan info lebih lanjut tentang kita orang punya Bongkar Seram channel. Okay guys, sebelum Des nak mula, Des nak cakap satu dengan korang semua. Cerita kali ni, korang pernah dengar tak tentang hantu kambak? Kalau korang tak pernah dengar tentang hantu kambak, Des akan ceritakan kepada korang. Okay, hantu kambak ni adalah salah satu hantu ataupun mitos yang disebut dalam kaum pribumi di Sarawak, iaitu bangsa Iban. Tentang hantu ni dikatakan merupakan jelmaan seperti rupa kanak-kanak. Kalau korang pernah tengok cerita semua betul, dia macam tu, dia lebih kurang macam tu, tapi dia dalam bilangannya banyak, and then dia mempunyai telinga yang tajam, mata yang nampak menyeramkan, dan juga dia suka untuk menyembunyikan kanak-kanak untuk dibawa kepada alam mereka. Ini version yang kita orang terima lah setakat ni, yang kita orang tahu. Dan version yang kedua yang kita orang tahu tentang hantu kambak ni, hantu kambak ni adalah seorang menyerupai seorang nenek tua yang mempunyai so tujuan digunakan adalah untuk membunyikan kanak-kanak tu lah daripada pandangan mata manusia. So itu yang diceritakan kepada tim Bongkar Seram, dan kita orang bagi tahu dekat korang hari ni. So kali ni cerita yang Des nak sampaikan ni adalah berdasarkan cerita yang version yang pertama untuk hantu kambak tu. So sebelum apa-apa Des nak mula, jom kita layan intro dulu. Okay guys, welcome back again dengan Des di sini sebagai host anda di Bongkar Seram Channel. Okay, untuk korang yang nak tahu lagi tentang cerita ni, Des akan mulakan cerita. Cerita ni kita orang terima daripada salah seorang pendengar kita. Dia menggunakan nama samaran. Nama dia digunakan tu, Des agak pelik sikit lah sebab nama yang digunakan tu adalah King Kong. Dia tak nak bagi tahu nama sebenar. Cuba cerita yang dia sampaikan ni adalah melalui cerita yang disampaikan kepada beliau melalui datuk dia. Datuk dia yang menceritakan tentang cerita hantu kambak. So, kesaksian tentang cerita ni betul ataupun tak, kita orang tak dapat sahkan mana cerita ni. Tapi cerita ni menarik untuk kita orang kongsikan kepada korang di rumah. So, untuk korang tak senang untuk korang dapat tahu tentang cerita ni, okay, Des akan mulakan. Des akan memperkenalkan watak-watak yang ada dalam cerita. So, watak utama yang ada dalam cerita ni ada 3 orang. 3 orang watak utama tu adalah Lajang, Teri dengan Mena. Ketiga-tiga mereka ni, mereka dalam lingkungan umur daripada 10 tahun ke 12 tahun adalah kawan baik. Dia orang berkawan baik. So, di dalam karakter ni juga ada penduduk kampung, tuai rumah, and then ada ibu bapa kepada Lajang, ibu bapa Teri, dan ibu bapa kepada Mena juga. So untuk korang senang untuk tahu karakter yang Des akan sebutkan dalam cerita ni. So biar Des ceritakan dengan korang cerita hantu kambak. So pada dahulu kala terdapat 3 orang rakan baik, kawan baik yang seperti isi dan kulit. Ke mana-mana saja diorang akan bersama-sama, iaitu Lajang, Teri dengan Mena. Mereka bertiga ni berumur di antara 10 ke 12 tahun.
sangat rapat dengan satu sama lain. Diorang seperti adik-beradik, walaupun bukan adik-beradik kandung, tapi persahabatan yang mereka bina tu memang sangat akrab, sangat akrab. Sehingga kan ibu bapa berdeteri, ibu bapa belajar, ibu bapa bermenang, menganggap mereka sebagai anak masing-masing. Seperti itulah keakraban hubungan di antara mereka dengan family. So suatu hari ini mereka bertiga mengikuti ibu bapa lajang ke tempat kebun diorang. So semasa dalam perjalanan ke kebun tu, mereka membawa ragak. Ragak ni diorang lebih kurang seperti beg sekolah tu, tapi dia adalah beg yang tradisional. Selalunya ragak ni selalu digunakan oleh bangsa Iban, bangsa pribumi Kayan, Kenyat untuk mengangkut mengangkat barang-barang seperti makanan, buah-buahan ataupun haiwan-haiwan yang diorang tangkap di hutan ketika itu. So tapi di hari ini juga banyak lagi orang yang masih menggunakan ragak, tapi dimodernkan lah. Dia lebih kepada untuk membawa buah-buahan di kebun dan macam itulah, semacam yang seperti itulah digunakan khasnya ragak tersebut. So diorang membawa bekalan makanan diorang semasa untuk pergi ke kebun tersebut lah. So diorang berpegangan tangan, menyanyi sampai ketawa terbahak-bahak. Dan sesampainya di kebun tersebut, si bapa lajang dengan si ibu lajang pun menyuruh mereka untuk mengikuti ibu bapa lajang untuk bercucuk tanam, menanam padi, mengutip buah-buahan yang ada dekat situ. Dalam diorang mengutip buah-buahan dekat situ, diorang pun bermain dekat. Ketiga-tiga mereka diorang bermain, diorang ketawa. Macam kanak-kanak biasa yang kita tahu, yang yang kita selalu umumnya yang kita tahu. Diorang akan bermain, ketawa, seperti tiada apa-apa masalah pun yang berlaku. And then si kedua ibu bapa lajang tadi, si ibu lajang pun berdialog dengan si bapa lajang. Dia cakap, capah Ahmad kat sidak tiga tu nak payah ni. Benar Ahmad, nak benda tadi cerita kat sidak. And then si bapa lajang pun menyahut kembali apa yang dipertanyakan oleh si isteri dia. Ya meh, nyai benar nak sidak tu mainnya. Bakal nang gakon habis nak teka kita tilek-tilek hari tadi. And then mereka berdua pun berpandangan antara satu sama lain sambil melihat mereka dengan kegembiraan. Ibu si lajang pun menyebut, siapa nak sidaknya main kat dia? Ambil ke sidak ya, nyamai ke rindu ke budak gambar ketawa. And then diorang berdua pun meneruskan bercucuk tanam, menanam padi dan sebagainya sambil ditolong. Dia orang tiga taklah berorong sangat, lebih daripada bermain lah dekat situ. And then cuma tengah-tengah mereka bermain tu, si bapa lajang pun berkata sesuatu kepada mereka seperti ini. Si bapa lajang cakap, lagi mau kita main, kita anak tak semak nar ngau pun kayu ke dah nadainya, pun rebutan ke dah nadainya. Anang melipas harinya lah, anang melipas hari kantornya. Tahu mau main buat pasan tu aja. Kita tiga. Anang lebih hari bertanya, itu aja kita tiga. Ambil kami dua ibu, kita ambil kami dua indai, kita nyamai budak kita. Itu yang diperkatakan oleh Apai Lajang. So diorang tiga pun mengangguk dan berkata, itu yang diorang lakukan. Apa yang si bapa lajang maksudkan tadi adalah pohon tunggul, pohon rambutan yang dah pun mati. Di sebalik pohon rambutan itu adalah tanda kawasan kebun si bapa lajang dengan sungai. Ini tunggu kayu tu, lepas tu sungai, lepas tu di seberang sungai itu adalah tapak kuburan rumah panjang tersebut. Di tapak kuburan rumah panjang tersebut ada satu pohon ara yang sangat besar, akarnya besar, and then pohon ara tersebut dia menjuntai-juntai dengan banyak lah. Cuma apa yang menjadi misteri, walaupun pohon ara itu besar, tetapi di sekeliling pohon ara itu memang selalu tampak bersih, seperti ada orang yang membersihkan kawasan tersebut.
Sebab itulah tuai rumah untuk rumah panjang terbabit selalu berkata untuk menasihati semua tidak kira kanak-kanak ataupun golongan dewasa dekat situ. Kalau tiada kematian, sangatlah tidak digalakkan untuk pergi ke situ kerana dikhawatiri akan ada something yang tak bagus, akan ada sebab pohon ara tersebut mengandungi, diorang percaya yang pohon ara tersebut mengandungi sesuatu yang mistis. So sangat tidak digalakkan untuk pergi ke situ kalau tiada kematian, sebab dikhawatiri takut terjadi bala. Dan berbalik semula kepada cerita tadi, di tengah-tengah mereka tengah bermain tersebut, si Mena dia melihat something. Dia melihat ke arah sungai tersebut. And then dekat daratan yang selepas sungai tu, and then daratan untuk menuju kepada kebun si bapa lajang ni tadi dengan ibu lajang ni, dia nampak seperti kelibat seorang kanak-kanak. Apa yang peliknya dekat kanak-kanak ni, dia ketawa tau. Dia ketawa, dia tunjukkan senyuman yang agak pelik pada Mena. Dia sengitkan kepala je, dia senyum, tapi dalam bentuk yang menyerigai, dalam bentuk yang menyeramkan. Dan muka kanak-kanak tersebut memang berbeza daripada muka manusia yang lain. Dia ada telinga yang panjang, and then dia sedikit kecil daripada kanak-kanak biasa. Dia memandang-mandang sambil tersenyum. Si Mena pun memandang balik. Dia pandang, dia tak larikan perhatian dia tu. Dia tak larikan ekor mata dia, pandang balik. And then bila dia pandang tu, dia dapat rasa yang macam ada seram sikit. Dia seram, dia rasa macam ini siapa? Walaupun dia rasa seram, tapi dia macam curious tau. Curiosity dia tu yang dia rasa macam dia nak tahu siapa budak tu, macam tak pernah tengok sebelum ni dekat rumah panjang tu. And then bila Mena tengah tengok kawasan tu, tengok yang tempat budak tu berdiri, si lajang pun macam heran, apa yang dia tengok. So si lajang pun menegur Mena, cakap, nama tak budak nan kit. And then si Teri pun dia heran juga. Dia tengok lajang, dia tengok Mena. Dia cakap, lajang pun, and then Mena pun still nampak kat situ. Sampailah si Teri pegang bahu Mena macam and then lajang cakap lagi sekali, nama tak budak nuannya tadi, nama tak budak nan kit, si utai kan. And then si Mena pun macam dia pandang balik tempat, budak tu dah tak ada tau. And then dia beritahu dekat kawan-kawan dia, aku mesti budak tengok tadi lah, aku mesti budak membiak berdiak tadi, tak bakal gamal, bakal besar-besar kita itu tanda kalau aku budak ni. And then si Teri dengan lajang pun, and then Teri cakap, ni ada yang budak utai. Si lajang pun macam, ada yang budak utai punya, nama dia budak mana? Bisi, itu yang benar. Dia yakinkan kawan-kawan, bisi kau budak utai, bisi budak anak miat dia tadi, anda nak percaya? And then si Teri pun macam, anak-anak nak budak tu kapok nak budak tu kapok. And then dia dengan lajang, Teri dengan lajang, dia ketawakan si Mena. Dia macam tak percaya lah dia. Dia ketawa terbahak-bahak ketawa untuk kepada si Mena ni. Dia bilang macam, dia macam bisik kau tahu. And then dia baru nak argue balik dengan si Teri dengan lajang. Tiba-tiba ibu bapa si lajang, oi, kita tiga umbas ki, batu kita tiga main pulai kita. Hari itu dah lemai,
Padahal kita tinggal main mulai ke rumah panjang kita am. And then si Mena yang macam dia nak jelaskan, muka dia macam dia nak jelaskan benda tu yang dia nampak budak, tapi dia macam tak apalah, dia pasrah je. And then ketiga-tiga mereka pun ikut si bapa lajang dengan si ibu lajang balik ke rumah panjang. And then keesokan hari, dalam waktu yang maybe dalam petang-petang macam tu, maybe kalau anggaran kita punya jam sekarang, maybe dalam pukul 4 macam tu kot. So diorang bertiga ni ada idea, ada something idea yang diorang nak buat. Idea yang diorang nak buat ni adalah diorang nak main permainan sorok menyorok. Korang bayangkan pukul 4 petang macam tu guys, dia nak main sorok menyorok pula dah. Time ni pula diorang bertiga fikirkan idea nak main sorok menyorok pula. And then si lajang ni yang bagi idea ni, dia cakap, "Uji kita main taput melalai." And then diorang dua ni pun boleh tak? Diorang macam mengiyakan saja tau. So untuk menentukan siapa yang jadi pencari and then siapa yang pergi bersembunyi tu, diorang main osok. Macam yang kita buat selalu di sekolah dulu kan. Kita main osok. Yang ni kertas, ni batu, ni bunga. Ini yang menentukan. So diorang osong, and then siapa yang terpilih masa tu? Teri yang terpilih untuk menjadi pencari. Manakala Mena dengan si lajang tu tadi, tugas diorang adalah bersembunyi lah. Begitulah dia. Bersembunyi guys. Dia bersembunyi, and then diorang decide untuk membiarkan si Teri ni hitung 0 sampai 100, baru dia startkan pencarian diorang. Startkan pencarian untuk mencari lajang dengan Mena. So bila si Teri ni mula letak, dia buat macam ni dekat sebatang kayu, dia buat macam ni, dia kira mula dari 0 sampai 100. Dalam kiraan tu si lajang dia pergi mencari, dia bersembunyi di sebalik batu besar tu. And then si Mena ni pula, Mena ambil keputusan untuk dia jauh sikit tau. Dia cari satu pokok yang besar sikit dekat bawah tu. Kalau korang tahu yang pokok besar selalu dekat bawah tu, dia mempunyai ruang yang besar tau. Sesuai untuk macam akar itu, sesuai untuk kalau budak-budak kecil memang sesuai sangatlah untuk bersembunyi kat situ. So Mena ambil kesempatan untuk bersembunyi di area situ. So lepas si Teri ni dia kira 0 sampai 100, dia kira 0 sampai 100, and then lepas habis dia 0 sampai 100, dia mulakan pencarian. Tempat pertama yang dia pergi adalah bawah rumah panjang. Kalau rumah panjang orang dulu, rumah panjang kaum Iban, dia macam tinggi tau. Rumah panjang tu memang dalam keadaan yang tinggi. And then sebab dulu kalau kita nak naik pergi rumah panjang, dia memang menggunakan tangga yang tinggi. Sebab rumah panjang ni dibuat tinggi adalah untuk mengelakkan rumah tu daripada senang untuk kena attack dengan musuh tau. Sebab tu rumah panjang dulu kebanyakan memang sangat tinggi lah. Itu rumah panjang tradisional. Tapi kalau rumah panjang yang moden sekarang, kebanyakan memang lebih cantik lagi daripada rumah panjang yang ada dekat bandar. Bukan rumah panjang yang ada, lebih cantik daripada rumah yang ada dekat bandar. Dia salah sebut, dia suka maaf kan. Okey, berbalik dekat cerita dia sendiri. Si Teri ni pun mencari di bawah rumah panjang, di kawasan bawah. Selalunya di kawasan bawah tu memang tempat untuk diorang letak store untuk rumah-rumah panjang tersebut. Store. Tapi tak ada. Dia cari. Teri mencari, tapi tak ada. Lepas tu Teri nampak satu batu besar, tempat persembunyian si lajang. Dia pergi ke situ. Dia slow. Bila dia sampai kat situ, dia nak sergah si lajang ni. Dia cakap, bah! Tapi tak ada. Lajang tak ada. Bila dia tak ada tu, sekali si Teri ni dengar bunyi tapak kaki si lajang tengah berlari. And then si Teri cakap, udah temu aku tuan.
Dah tahu lari gitu kan, dah tahu lari, dah semua aku. Silanya aku cakap, hai, yang benar tuan nemu aku. Dia macam tak puas hati tau, sebab dia awal sangat untuk Teri dapat jumpa tempat persembunyian tu. Tapi bila diorang argue, tiba-tiba diorang ternampak satu sama lain kan. Yelah macam kawan-kawan dulu kan, dia nampak sama lain. Dan diorang pun senyum. Macam dia tersenyum sambil ketawa kan. Dia macam, dia funny lah, dia funny. Side funny yang dia tu. Dia funny, dia ketawa. Tapi dalam masa diorang macam tu, diorang pun fikir tentang menang. Amat ke. Tua, bedau ketemu ke menang. Aram tak ingat menang. Itu yang dikatakan oleh Teri. Lajang pun ya, Aram dah lawan dah tu. Baru kita main lalai itu. Dia cakap, dia tak nak main lagi lah, suruh menyuruh ni. Sebab dah petang. So, dia orang pergi mencari menang. Cari. Tak jumpa juga. And then berbalik kepada Mena pula sekarang ni. Decide Mena dah macam lama sangat tau dia menang. Lebih kurang macam sejam macam tu tau dia menang. Tapi kawan-kawan dia, si Teri, si Lajang, masih tak jumpa lagi. Tak jumpa tempat bersembunyi. Dia macam, dia bosan lah dia duduk kat situ. Dia menyerangkau situ, dia duduk. Tapi tak jumpa. Dan bila dia tak jumpa tu, dia cakap, dia decide macam, aku keluar je lah, mana-mana je lah. Aku sendiri pergi cari dia. Bila dia decide nak cari dia orang, tiba-tiba guys, baju yang Mena pakai, umpama macam kena tarik di belakang, tersentak macam ni. Mena yang baru nak diri macam ni, tiba-tiba dia duduk balik macam ni. Dia jadi macam, dia tengok kiri, dia tengok kanan, tak ada orang. Tiba-tiba dia rasa seram sekejap. Dia rasa macam seram. Siapa pula? Tapi dia berfikiran positif. Masa tu dia ingatkan, mungkin baju dia tersangkut, dia celah-celaka. Dan dia berkiri. Dia beranikan diri. Dia angkat lagi. Dia berdiri. Bila dia berdiri itu, dia baru dia berdiri, tiba-tiba seketul batu kecil dilemparkan kat Mena. Dia macam betul-betul di hadapan Mena tu tau, batu kecil. Mena pun macam heran, siapa yang lempar? Dia tengok balik kiri kanan, tak ada orang. Bila dia tengah kebingungan, dia macam, siapa pula? Tiba-tiba sekali lagi batu kecil dilemparkan di hadapan Mena. Mena jadi macam, siapa pula ni? Tengah Mena macam termanggu, dia macam terganggu sikit sebab batu yang dilempar kepada dia tu. Tiba-tiba dia nampak macam kelimpan dua orang tengah seperti bermain batu serempan. Dan depan dia tak jauh daripada dia, bayang-bayang tu umpama macam bayang-bayang kawan dia. Tapi yang sebenar-benar, yang itu bukan kawan dia, bukan sama sekali kawan. Tapi bayangan yang dia nampak tu macam rupa bentuk macam tubuh Lajang dengan Teri. So dia pun cakap, Lajang, Teri, seruai ke nyam? Oi. Tapi tak ada sahutan. Bayang-bayang tu dia tak cakap apa-apa. Tiba-tiba dua orang kelibat yang dia nampak tu, kanak-kanak yang dia, tiba-tiba berdiri, ketawa. Lepas tu dia terus berlari, macam nak tinggalkan si Mena dia. Sebenarnya pun mengejar dia orang tau. Dia kejar, Mena Lajang, kini seruai. Dia cakap, bukan Mena Lajang, Teri, kini seruai. Dan dia kejar. Dia pun macam, bila dia nampak kelibat tu berlari tau, dia pun ikut sekali. Dia ingatkan kawan-kawan dia tau. Dia ikut sekali, dia ikut lari sampai dia tahu, macam kanak-kanak yang tengah bermain. Dikala dia tengah berlari mengejar kelibat dua orang tu, dia terserempak dengan ibu bapa Teri yang baru balik daripada kebun juga.
Ibu bapa Tri pun menyapa si Mena ni tau. Mena, kini tuan. Kini tengok tuan. Si Mena pun dia tak menyahut balik, dia tak menyapa balik ibu bapa Tri ni tau. Dia macam ketawa je sambil dia macam ketawa yang gembira sangat. Dia macam terus berlari mengikuti arah kelibat. Ibu bapa Tri pun macam, oh, kau sudah 3 tu tak bermain. Kau itu tak kait seruayan ni kini. And then itu yang dicakapkan oleh si bapa Tri. Si bapa Tri pun cakap dengan Mena, lagi pulai, baik sekali 2 ekornya. Pulai makan kita 3. Patut pergi main dalam main tu. Tapi Mena still lagi dia berlari, dia tak nampak, dia tak toleh pun pada ibu bapa si Tri. Dia macam tak mengangguk, dia tak apa, dia macam terus mengejar kelibat. Si bapa Tri pun, si bapa dan ibu Tri pun dia macam dia tak kisah dia macam, oh, tahulah dia orang balik nanti. Selalunya dia orang memang tahu balik pun. Kalau dah nampak dah petang tu, dia orang memang tahu balik. So ibu bapa Tri ni tak ada kerisauan lah tentang tu. Bila dia tu, si ibu bapa Tri ni pun dia terus balik menuju ke arah rumah panjang. Bila berjalan je dia orang pergi menuju ke rumah panjang, tiba-tiba dia terserempak dengan anak dia, si Tri, dengan si Lajang ni tadi. Dia pun macam terkejut tau. Kini seruai, nama benar tak diri. Itu yang dicakapkan oleh si bapa Lajang. Si Lajang dengan si Tri ni pun cakap, kami dua yang gigak ya lah tadi. Gigak ya kami dua. Kini tengok ya, mesti bedak kan. And then si ibu Tri dengan si bapa Lajang pun, si ibu Tri dengan si bapa Tri pun dia mana satu sama lain tu. Dia macam, apa kau digagai ya Tri? Itu yang ibu Tri cakap. So diorang berempat pun, diorang terus mencari si Mena tadi tu. Sebab bapa Tri dia bagi isyarat macam, jom kita cari Mena. Diorang pergi cari Mena, tapi diorang tak jumpa. Apa yang diorang jumpa adalah salah satu selipar yang Mena pakai. Selepas tu sampailah hingga ke dekat nak malam tu, diorang berempat tak dapat juga cari semua. Maka diorang pun cepat-cepat balik ke rumah panjang. Dia bertanya kepada ibu Mena, why? Itu yang ibu Tri beritahu dekat ibu Mena, anak non mesti dah pulai tadi kan? Si ibu Mena pun cakap, nadai nak main kami dua apa ya tadi pergi kok ya nak main medak ya dah pulai. Kini tengok ada tadi bermain ngo Lajang ngo Tri. Itu yang dicakapkan oleh ibu. Si ibu Tri pun cakap, nadai wai seruai tu bergigak dia. And then diorang pun jadi macam resah yang tiba-tiba. And then diorang pun pergi kepada si ketua kampung untuk memaklumkan yang diorang tak jumpa si Tri. Bila diorang tak jumpa, si ketua kampung pun dia himpunkan banyak orang untuk mencari si Tri. Apakah yang akan terjadi selepas itu? Ini akan ada sambungan guys. Akan ada part 2 untuk cerita hantu kampak. So kalau korang berminat tahu lebih lanjut lagi tentang cerita hantu kampak ni, jangan lupa untuk follow up untuk part 2 juga nanti ya. So sebelum Des nak bersurai dengan channel ni sementara, Des nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang telah mendengar Des berceloteh tentang cerita ni. Cerita ni memang akan ada sambungan untuk part 2 nanti. Part 2 nanti akan lebih ekstrim. Yang ni akan menentukan segala-galanya. Ini adalah final nanti. Part 2 nanti adalah cerita final untuk cerita hantu kamu. Apakah yang mungkin berlaku pada Mena? Adakah Mena hilang ataupun Mena disembunyikan oleh hantu kampak? Kita tak tahu guys. Kita tak tahu. Des takkan spoil apa-apa pun dekat korang.
Kalau korang nak tahu lebih lagi, korang yang belum subscribe kita orang, please tekan bell notification korang, tekan butang subscribe untuk korang dapatkan lebih info tentang kita orang punya konten-konten ni, guys. Dan jangan lupa share, like and comment kita orang punya channel ni untuk kita orang dapatkan lagi lebih engagement dengan korang, dapatkan audience yang besar lagi untuk Des bercerita dengan korang semua. Sebab Des percaya yang cerita ni menarik untuk Des kongsikan kepada korang semua. So, jangan lupa untuk follow kita orang dekat FB, TikTok rasmi kita orang, and Instagram kita orang. Kalau korang ada cerita yang korang nak kongsikan, korang boleh hantar dekat ketiga-tiga platform tu, ataupun korang boleh Gmail dekat desmondunduchristopher@gmail.com untuk korang berkongsi tentang cerita korang. Maybe cerita korang akan diceritakan, maybe dipilih oleh tim Bongkar Seram untuk diceritakan dekat episod-episod yang akan, ataupun korang kalau korang berminat untuk jadi guest di podcast kita orang, jangan lupa untuk email kita orang ataupun korang boleh DM kita orang dekat ketiga-tiga platform tadi, ya guys. So, Des pun nak mengundurkan diri, and Des ucapkan terima kasih on behalf of Bongkar Seram channel team sebab korang dah menikmati jalan cerita yang Des ceritakan. So, apa-apa pun kita jumpa lagi di lain hari dan sambungan yang seterusnya untuk cerita ni. Okay guys, bye-bye. Ingat yang ini, Bongkar Seram. Semakin dibongkar, semakin seram. Bye-bye. Salam.